Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru bertaraf dunia. Saya Muhammad Zaim Faris bin Muhammad Fauzi. Nama saya Muhammad Kazran Safwan bin Khairul Nizam. Dan saya Muhammad Adi Ashraf bin Jamaluddin. Kami dari kelas Bahasa Melayu D ingin menerangkan satu komunikasi lisan iaitu mesyuarat dan ciri komunikasi yang berkesan dan berhema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Encik Zain dan Encik Kain Ibrahim kerana meluangkan masa untuk menghadiri mesyuarat kita pada hari ini. Tujuan utama kita berkumpul pada hari ini ialah untuk membincangkan isu buli yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar. Bukan sahaja di sekolah tetapi juga di seluruh sistem pendidikan negara. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pihak sekolah menerima beberapa aduan daripada guru, pelajar, malah ibu bapa berkenaan kes buli fizikal dan cyber. Ada yang menyebabkan kecederaan ringan, ada pula yang menyebabkan tekanan emosi yang mendalam. Waalaikumsalam. Tuan Guru, saya setuju dengan perkara ini. Isu ini semakin membimbangkan kita semua pada akhir-akhir ini. Berdasarkan laporan Pasifik sekolah kita sejak awal tahun, kes buli ini meningkat sebanyak 20% berbanding tahun lalu. Yang lebih mengejutkan, hampir separuh daripada kes itu berlaku di kantin dan di asrama. Ya, saya setuju. Dalam sesi kaunseling saya, beberapa pelajar menjadi bangsa mengaku bahawa mereka takut dianggap lemah atau akan dipulaukan oleh rakan sebaya. Ada juga yang mengatakan mereka tidak percaya sistem akan melindungi mereka. Itu menunjukkan kita bukan hanya perlu menghukum tetapi memulihkan semula kepercayaan pelajar terhadap sistem sekolah. Benar. Oleh mesyuarat ini bukanlah semata-mata untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk merangka strategi yang menyeluruh dan berkesan bagi menangani isu ini dari akar umbi hingga perasaan di peringkat sekolah. Saya setuju. Dari sudut kaunseling, saya melihat banyak kes buli berpunca daripada masalah emosi dan ketidakseimbangan psikologi pelajar. Ada pelajar yang datang dari latar belakang keluarga yang bermasalah. Sebagai contoh, mereka mendapat tekanan di rumah, kurang kasih sayang atau persekitaran mereka yang kasar. Mereka membawa emosi itu ke sekolah dan menyalurkannya dalam bentuk agresif terhadap rakan yang lain. Saya setuju, tapi ada juga faktor pengaruh rakan sebaya. Dalam kebanyakan kes buli ini, pembuli sebenarnya tidak bertindak sendirian. Kadang-kadang mereka ingin tunjuk hebat sahaja di depan kumpulan atau mengekalkan status abang kawasan. Kadang-kadang mereka sendiri tidak sedar perbuatan yang mereka buat ini sudah sampai tahap pembuli. Menarik. Jadi kita ada dua sudut, psikologi dan sosial. Tapi saya ingin tambah satu lagi, kelemahan pengawasan dan pemantauan di sekolah. Kadang-kadang guru tidak menyedari tanda-tanda awal. Contohnya pelajar jadi murung, takut datang ke sekolah atau kerap konten. Tanda-tanda ini sepatutnya dapat dikesan lebih awal. Betul. Tapi untuk mengesan awal,
guru perlu ambil latihan mengenal pasti simptom bullying. Banyak guru fokus kepada akademik dan mungkin tidak begitu peka terhadap perubahan dimensif belajar. Tambahan pula, faktor media sosial ini sangatlah ketara sekarang, kerana pembuli ini iaitu pembuli cyber semakin meningkat pada kebelakangan ini. Ada pelajar yang dihina melalui WhatsApp, TikTok, Instagram ataupun Telegram. Kadang-kadang mereka dimalukan dengan video atau gambar mereka yang diedit oleh pembuli cyber tersebut. Ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada bangsa dibuli trauma yang lebih mendalam berbanding buli berisiko. Jadi kita boleh simpulkan punca-punca utama sebagai tekanan emosi dan latar belakang keluarga. Yang kedua, pengaruh latar sebalik dan budaya, iaitu populariti. Yang ketiga, kurangnya kepekaan guru terhadap tanggungjawab. Yang keempat, pengaruh media sosial dan bully cyber. Yang kelima, kurang pendidikan tentang empati dan nilai moral. Ciri-ciri komunikasi berkesan dan berhemah yang pertama ialah menggunakan bahasa secara positif. Ini bermaksud seseorang itu memilih perkataan dan ayat yang membina serta memberi tumpuan kepada penyelesaian atau tindakan yang diinginkan. Bukannya menggunakan kata-kata yang mengecam, menyindir atau bersifat negatif. Penggunaan bahasa yang positif dapat mengurangkan rasa defensif dalam kalangan pendengar. Ini memudahkan kerjasama dan meningkatkan motivasi pihak lain untuk bertindak secara produktif. Dalam berkomunikasi, seseorang perlu menyatakan apa yang dikehendaki dan bukan hanya menegaskan perkara yang dilarang. Sebagai contoh, penggunaan ungkapan sopan seperti sila, bolehkah atau adakah, mungkin dapat menggambarkan kehalusan budi bahasa dan rasa hormat terhadap orang lain, berbanding menggunakan arahan kasar yang boleh menyinggung perasaan. Selain itu, penting juga untuk memberikan sebab atau manfaat terhadap sesuatu tindakan agar mesej yang disampaikan lebih mudah difahami dan diterima oleh pendengar. Tambahan pula, penggunaan bahasa positif mampu mencerminkan kepribadian yang matang dan profesional. Individu yang mengamalkan bahasa positif sering dilihat sebagai seorang yang berhemah, bijak mengawal emosi serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang harmoni. Antara cara lain untuk mengamalkan komunikasi positif ialah dengan mengelakkan kata-kata kesat atau sindiran. Sebaliknya, menggunakan intonasi suara yang tenang serta memberikan pujian atau penghargaan apabila sesuai. Bahasa yang positif juga dapat mencetuskan suasana komunikasi yang mesra dan saling menghormati. Seterusnya, membina hubungan interpersonal yang kukuh sama ada di tempat kerja, sekolah maupun dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, penggunaan bahasa yang positif merupakan asas penting dalam komunikasi berkesan dan berhemah, kerana ia bukan sahaja mempengaruhi cara orang lain bertindak balas, malah mencerminkan nilai peribadi dan budaya sopan santun seseorang itu. Baik, kita beralih kepada langkah-langkah pencegahan. Saya ingin dengar pandangan Encik Zain dahulu daripada sudut psikologi pelajar. Pada pandangan saya, langkah pertama ialah pendidikan emosi dan empati.
kita perlu masukkan model khas dalam program bimbingan dan kaunseling. Sebagai contoh, aktiviti saya dalam kasut kamu, di mana pelajar diminta membayangkan perasaan mangsa buli. Kajian menunjukkan aktiviti sebegini boleh mengurangkan kecenderungan membuli. Selain itu, kita boleh jalankan kempen anti-bully secara berterusan. Ini bukan sekadar ceramah tahunan, tetapi kempen sepanjang tahun yang melibatkan pelajar sendiri sebagai duta anti-bully. Saya suka cadangan Cik Sajid. Dari seluruh disiplin pula, saya rasa kita semua perlu tegas akan pembuli ini. Kerana setiap pelajar mesti faham bully ini adalah kesalahan yang berat. Bukan sekadar gurauan, tapi kita juga boleh kuasakan sistem merit dan demerit dengan lebih jelas, serta wujudkan jawatan kuasa pemantauan anti-bully di bawah hal ehwal bully. Saya juga cadangkan penggunaan kotak aduan rahsia supaya pelajar boleh melaporkan tanpa rasa takut untuk dibalas dendam oleh pembuli tersebut. Bagus. Tapi saya ingin tambah, selain tegas, kita juga perlu rehabilitasi untuk pembuli. Jangan sekadar hukum, tapi bimbing mereka supaya berubah. Kadang-kadang pembuli adalah mangsa tekanan juga. Betul. Kita boleh wujudkan program pemulihan sosial di mana pelajar yang terlibat dengan kes bully perlu hadir dalam sesi kaunseling. Bukan hanya diberi amaran, tapi mereka juga diberi peluang memahami kesan tindakan mereka. Satu lagi tuan, pelibatan ibu bapa ini sangat memainkan peranan yang penting dalam kes ini. Banyak kes bully berlebihan kerana ibu bapa tidak sedar atau enggan terima hakikat anak mereka yang anak mereka ini adalah pembuli sebenarnya. Kita perlu adakan sesi melibatkan urusan ibu bapa bersama guru, bersama guru kaunseling dan disiplin setiap kali kes bully ini dilakukan. Setuju. Kita akan jadikan pelibatan ibu bapa sebagai komponen wajib dalam pembelian tindakan nanti. Yang kedua, bersifat empati, yang bermaksud seseorang memahami dan merasai perasaan, pandangan serta keadaan orang lain dengan ikhlas tanpa membuat sesuatu penilaian dan kritikan. Individu yang mempunyai sifat empati ini dapat menempatkan dirinya dalam situasi orang lain serta sesuatu isu dari sudut pandangan mereka. Sifat ini penting kerana ia membantu membina hubungan yang harmoni, mengurangkan salah faham, menenangkan suasana yang tegang serta membuat orang lain berasa dihargai dan difahami. Untuk mengamalkan sifat empati ini, seseorang itu perlulah mendengar dengan teliti tanpa memotong percakapan serta memberi perhatian terhadap bahasa dan nada suara serta mengesahkan perasaan orang lain dengan kata-kata yang menenangkan seperti "Saya faham perasaan awak" atau "Saya tahu situasi ini bukan mudah bagi awak." Selain itu, individu juga perlu mengawal emosinya sendiri, tidak mudah marah atau defensif ketika berinteraksi dengan orang lain. Saya nak tegaskan isi saya lagi, iaitu mengamalkan komunikasi dua hala, iaitu kita hendaklah berikan ruang kepada pihak lain untuk meluahkan pandangan serta perasaan mereka tanpa gangguan. Yang kedua, menunjukkan bahasa tubuh yang positif seperti anggukan, senyuman dan kontak mata yang sesuai bagi menandakan bahawa kita mendengar dan memahami. Yang ketiga,
tidak menghakimi atau menasihati terlalu awal. Ia elakkan memberi pandangan sebelum benar-benar memahami situasi yang dialami orang lain. Yang keempat, menunjukkan sokongan moral, iaitu menawarkan bantuan dan memberi dorongan atau sekadar menjadi pendengar yang setia. Yang kelima, menggunakan suara yang lembut dan berkhemah dengan nada yang tenang dapat menenangkan emosi orang lain dan mengekalkan suasana yang harmoni. Secara keseluruhannya, sifat empati ini merupakan asas penting dalam komunikasi berkesan kerana ia bukan sahaja mengeratkan hubungan antara individu tetapi juga mewujudkan suasana yang memahami dan menghormati dengan penuh kasih sayang dalam setiap interaksi. Kita sudah bincang punca dan langkah pencegahan. Sekarang kita rancang pelaksanaannya. Saya cadangkan pelan ini dibahagikan kepada jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Baiklah tuan-tuan, untuk jangka masa pendek iaitu 3 bulan pertama, saya bercadang kita laksanakan sesi taklimat dan latihan kepada semua guru tentang simptom-simptom bullying. Yang kedua, kita boleh menumbuhkan pasukan sahabat yang di mana dari pihak guru memilih pelajar yang dilatih untuk membantu mangsa bully dan melapor secara rahsia. Yang ketiga pula, membuat edaran poster dan kempen digital anti-bully di media sosial. Ada beras dari ini. Untuk jangka masa yang sederhana iaitu yang pertengahan untuk 6 hingga 12 bulan, saya bicarakan agar kita melaksanakan program pemulihan sosial untuk pembuli tersebut. Yang kedua, kita bolehlah mewujudkan satu kotak aduan dan sistem laporan atas talian melalui G-Form ataupun di mana-mana talian lain. Yang ketiga ialah membuat pemeriksaan disiplin berkala dan membuat lawatan mengejut ke kawasan risiko seperti tandas, koridor langgar dan bilik persalinan. Itu. Dan untuk jangka masa panjang pula, iaitu lebih setahun, kita jadikan pendidikan emosi dan empati sebagai sebahagian daripada kurikulum wajib. Yang kedua, bentuk dasar sekolah bebas bully dengan piagam yang ditandatangani oleh semua warga sekolah. Yang ketiga, kita bangunkan kerjasama dengan agensi luar seperti Polis Diraja Malaysia, IDRM, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan NGO anti-bully. Saya sangat bersetuju dengan tuan-tuan. Saya juga cadangkan sesi pemantauan suku tahunan supaya kita tahu keberkesanan langkah-langkah ini. Setiap suku tahun, laporan harus diberitahukan kepada pihak pentadbiran. Betul. Dan setiap kes bully ini mestilah dibuat dengan terperinci. Sesiapa yang terlibat, bagaimana diselesaikan dan kesan terhadap pelajar tersebut. Data ini sangat penting untuk kita nilai sesuatu trend bully ini dan cari kumpulan kes tersebut. Yang ketiga pula ialah menjadi pendengar yang baik. Ini bermaksud seseorang memberi perhatian sepenuhnya terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain tanpa menyampuk, memotong percakapan atau membuat andaian sebelum memahami maksud sebenar. Pendengar yang baik akan memberi fokus bukan sahaja kepada kata-kata tetapi pada nada suara, ekspresi wajah dan bahasa tubuh penutur bagi memastikan mesej
difahami dengan tepat. Sikap ini sangat penting kerana ia dapat mengurangkan salah faham, seterusnya memperoleh maklumat dengan lebih jelas serta membuat pencerita berasa dihargai dan dihormati. Untuk menjadi pendengar yang baik, seseorang perlu menunjukkan sifat minat terhadap perbualan dengan mengangguk kepala, mengekalkan kontak mata dan mengelakkan sebarang gangguan seperti menggunakan telefon bimbit semasa orang lain bercakap. Setelah pembicara selesai bercakap, pendengar boleh mengemukakan soalan tambahan untuk mendapatkan penjelasan lanjut atau memperkukuh kefahaman terhadap isu yang dibincangkan. Lagi sekali, saya ingin menegaskan, untuk menjadi pendengar yang baik, seseorang itu perlulah bersikap sabar dan tidak tergesa-gesa memberi pandangan, iaitu dengan membiarkan pembicara menyampaikan isi hati mereka terlebih dahulu sebelum memberi sebarang respon. Yang kedua, elakkan gangguan emosi atau prejudis, iaitu dengan jangan menilai atau menolak pandangan orang lain hanya kerana tidak sependapat. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang positif seperti senyum, pose badan yang terbuka dan pandangan mata yang bersahabat bagi menunjukkan minat. Yang keempat, mencatat perkara penting. Sebagai contoh, dalam sesuatu rasmi seperti mesyuarat, iaitu dengan mencatat membantu mengekalkan tumpuan dan mengekalkan maklumat terlepas pandang. Yang kelima, mengawal reaksi diri, iaitu mengelakkan daripada menunjukkan ekspresi tidak sopan seperti mengeluh, memotong atau mengangkat suara. Secara keseluruhannya, menjadi pendengar yang baik merupakan asas utama komunikasi berkesan kerana ia melahirkan rasa saling menghormati, mengeratkan hubungan interpersonal serta memastikan mesej yang disampaikan dapat difahami dengan jelas dan tepat. Baiklah, saya rasa kita sudah capai pelan tindakan yang menyeluruh. Sebelum saya simpulkan, ada sebarang tambahan? Saya ingin tekankan bahawa menangani ini bukan tanggungjawab seorang guru atau unit kaunseling sahaja, tetapi merupakan tanggungjawab seluruh ekosistem sekolah. Pendapat saya, semua guru, pelajar dan ibu bapa perlu memainkan peranan mereka sendiri. Saya setuju dengan Encik. Disiplin ini bukan hanya setakat hukuman, tetapi ini adalah satu pembentukan karakter seseorang. Kalau semua pihak faham tentang perkara itu, insya-Allah budaya bully ini kita boleh hapuskan daripada sekolah. Yang keempat, menguasai teknik menyoal untuk mendapatkan maklumat, iaitu bermaksud kebolehan seseorang menggunakan pelbagai jenis soalan secara bijak dan berstrategi bagi mengumpul fakta, menguji andaian serta menjelaskan maklumat yang diterima. Kemahiran ini sangat penting dalam komunikasi kerana ia membantu individu membuat keputusan dengan tepat serta mengelakkan salah tafsir dan memperdalamkan pemahaman terhadap suatu isu yang dibincangkan dalam situasi formal seperti temu bual, mesyuarat, perbincangan kumpulan. Soalan yang disusun dengan baik mampu menggalakkan komunikasi dua hala yang berkesan serta menghasilkan maklumat yang bernilai. Bagi mengamalkan teknik menyoal dengan berkesan ialah seseorang disarankan untuk memulakan dengan soalan terbuka seperti boleh ceritakan apa yang berlaku bagi mendapatkan gambaran umum dan maklumat yang lebih luas. Kemudian, gunakan soalan tertutup seperti adakah laporan itu dihantar semalam untuk memperoleh fakta yang lebih spesifik. Selain itu, soalan pencerahan atau soalan susulan probing seperti
boleh jelaskan langkah yang awak ambil digunakan untuk memperjelaskan kenyataan atau tindakan yang diterangkan oleh pihak yang lain. Dalam masa yang sama, soalan penapis seperti apakah yang paling penting bagi awak sekarang membantu mengenal pasti keutamaan pandangan sebenar seseorang terhadap sesuatu perkara. Namun begitu, seseorang harus mengelakkan daripada menyoal secara mendesak atau berbentuk tuduhan kerana ia boleh membuat pihak yang lain berasa tertekan dan enggan menjawab soalan. Soalan perlu disusun secara logik, berperingkat serta diberi ruang kepada responden untuk menjawab dengan tenang. Pendengar juga perlu mengamalkan pendengaran yang aktif dengan memberi perhatian sepenuhnya terhadap jawapan yang diberikan sebelum mengemukakan soalan seterusnya. Baiklah, menjaga air muka orang lain bermaksud seseorang itu berusaha melindungi dan harga diri individu orang lain dengan mengelakkan sebarang tindakan, kata-kata atau perlakuan yang boleh memalukan, menjatuhkan atau menghina mereka, terutama di hadapan khalayak ramai. Amalan ini sangatlah penting dalam budaya masyarakat Malaysia yang menitik beratkan nilai sopan santun dan keharmonian sosial. Kerana menjaga air muka bukan sahaja menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, tetapi juga ianya dapat membantu mengekalkan hubungan yang baik, saling mempercayai serta kerjasama dalam sesuatu komuniti. Dalam berkomunikasi, seseorang itu perlulah menegur atau memberikan kritikan secara berhemah, contohnya dengan cara berbincang secara peribadi dan fokus terhadap tindakan atau hasil kerja, bukan menyerang peribadi individu seorang tersebut. Penggunaan bahasa yang lembut dan tidak langsung, seperti mungkin kita boleh cuba cara lain, atau bagaimana kalau kita semak semula bahagian ini, menunjukkan kematangan dan kebijaksanaan dalam menegur. Selain itu, pujian boleh diberikan secara terbuka untuk menaikkan semangat, manakala teguran pula disampaikan secara tertutup bagi mengelakkan rasa malu atau rendah diri. Ringkasan dan langkah praktikal komunikasi berkesan bermaksud seseorang perlu sentiasa sedar akan tujuan dan kesan kata-katanya sebelum berkomunikasi agar mesej yang disampaikan itu tidak menyinggung perasaan orang lain serta mencapai matlamat yang diinginkan. Latihan secara konsisten juga seperti aktiviti lakonan peranan iaitu role play bersama rakan-rakan dapat melibatkan kemahiran memberi maklum balas, menyoal dan mendengar dapat membantu memperkukuh kemahiran komunikasi dalam pelbagai situasi. Selain itu, seseorang itu digalakkan juga untuk sentiasa meminta maklum balas selepas perbualan penting, contohnya dengan bertanya, adakah cara saya bercakap membantu atau mengganggu, supaya kita dapat menilai keberkesanan gaya komunikasi diri sendiri. Akhir sekali, refleksi harian juga penting dengan cara mencatatkan situasi yang berlaku setiap hari untuk menilaikan kelemahan, mengenal pasti ruang penambahbaikan dan merancang cara komunikasi yang lebih berhemah pada masa hadapan. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini dapat membantu individu menjadi seseorang yang berkomunikator yang lebih matang, sopan dan berkesan dalam apa jua keadaan. Baik, saya simpulkan keputusan mesyuarat kita pada hari ini. Yang pertama, mengenal pasti punca utama budi daripada aspek psikologi, sosial dan pengawasan.
Yang kedua pula, melaksanakan langkah pencegahan berterusan seperti pendidikan empati, kempen anti-bully dan program pemulihan sosial. Yang ketiga, kita menguatkuasakan pelan tindakan jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Dan yang keempat, melibatkan ibu bapa serta agensi luar dalam usaha pencegahan dan pemulihan. Yang terakhir sekali, pemantauan berkala setiap 10 tahun dan oleh Jawatan Bahasa Anti-Bully. Terima kasih atas komitmen semua. Saya harap hasil mesyuarat ini benar-benar dapat membawa perubahan dalam budaya sekolah kita. InsyaAllah Tuan, kami akan laksanakan sebaik mungkin. Baiklah, dengan itu saya tangguhkan mesyuarat ini pada jam 11 pagi. Terima kasih atas kerjasama semua. Assalamualaikum dan selamat tugas. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.